yang nampak macam AirPod Pro tapi korang nak murah. Inilah dia guys, UDEC Y07. Nampak sebiji lah macam AirPod. Dan kalau korang tengok dekat sini adalah design dia ubah. Dia pakai Type-C untuk charging dan ada button kita activatekan dia. Okay, so kalau korang tengok dekat sini, dia punya earphone tak jauh beza lah dengan AirPod punya earphone. Touch sensor dia ada dekat bahagian sini. Seriously guys, aku dah test dah bunyi dia. Bunyi dia bass dia tinggi. Dan bila kita masukkan dekat telinga kita, bunyi persekitaran dapat dibuang, menjadikan kualiti dia memang agak bagus. Dan korang nak tahu tak, bass dia memang tinggi untuk earphone ni. Treble dia agak rendah. Jadi kalau korang ni peminat bass tinggi, so mungkin korang boleh tengok earphone ni. Kalau korang nak main game, tak disarankan sangat sebab latency dia agak tinggi. Dan untuk mic dia pun kita dah pun buat test. Mic dia agak jauh sikit lah. Kalau korang nak buat call tu masih lagi dengar. Tapi the best adalah untuk dengar lagu lah. Okay, so earphone yang murah berbaloi kalau korang nak guna untuk buat dengar lagu. Cakap dekat beg kuning kat bawah.